Ush, sweetnya. Ni Yang ni lagi manis daripada Aibi cookies ni. Tak boleh ni. Macam mana ni? Assistant lagi manis daripada Aibi cookies. Okay. I shall share. memang sedap. Memang terbaik. Okay, nah. I dah siap. Now your turn. Oh my god. Okay, dengan chair bulat. Sekejap lagi kita panggil chair bulat. Okay. Baik. Okay, siap-siap. So sweet. Okay, chair bulat. Okay, I'm ready. Okay. Hi guys. Hari ni kita nak buat cookies pula. Tadi dengan Encik Nazim kita dah buat cupcake kan. Hari ni kita buat cookies. Tapi yang specialnya Chef Bulat nak tunjukkan yang ni. Extra Blue ni cocoa powder paling sedap. Dia pekat. Okay, warna dia dark. Okay, kita ada yang pre-pack punya. Tengok tu warna dia. Nampak tak? Warna dia gelap, premium. Okay, tapi kalau siapa-siapa yang nak yang light tapi still ada rasa coklat tu, boleh ambil yang ni lah. Yang ni mild sikit. Ni dua-dua ni daripada Cocoa Berry. Okay, yang ni yang mild ni lah. Nampak tak perbezaan dia? Satu mild, satu extra dark. So hari ni kita pakai yang dark lah sebab kita kena dengan hazelnut kita. Okay, cookies hari ni kita nak pakai. Hari ni kita pakai daripada BIH, Apito Biscuit Premix. Okay. Okay, yang ni senang je. Kalau tengok daripada bahan-bahan, dua bahan je. Okay. Bahan-bahan dia butter atau margarine dengan biskut premix ni lah. Dia dah siap gula, dah siap semua. Semua dah senang. Semua senang. And then kita hari ni kita akan campurkan juga dengan chocolate chip. Ni chocolate chip paling cantik, tengok tu. Berkilat. And then kita punya kacang lah. Yang biasa kita ada hazelnut kita. Okay. And then yang paling best sekali kita akan menggunakan hazelnut paste. Yang ni hazelnut paste ni. Okay. Hazelnut paste ni dia dalam dia cair, dia macam spek tapi dia cair lah. Hazelnut paste ni. So bila nak pakai ni senang je. Kita just timbang. Timbangkan kita punya hazelnut 50 gram. Okay. Kita akan masukkan kat sini. Okay. Kita tak pakai banyak dan tak pakai sikit. So kita pakai sedang elok. Okay, tengok ya dalam tu macam ni. Dia cair macam tu. Okay, kalau customer baru beli dia kata, Chef kenapa berminyak? Sebab dia tak ada gula. Dia pure dia punya. Dia pure. Tu sebab dia berminyak. So bila berminyak, jangan ingat dia rosak. Kacaukan dia supaya dia combine balik. Sebab dia macam mana kita buat kacang tanah lah. Kita buat apa? Kuah kacang kan, kita blend kan, minyak dia keluar. So kita perlukan 50 gram je. Okay. Okay. 50 gram. Okay. Yang ni dia kacang dia 90% hazelnut. Bau dia pun dah pure. Bau dia memang pure betul. So disebabkan dia pure tu lah dia punya hazelnut tu power. Boleh rasa. So tak adalah orang kata apa, bila kita membakar tu mana rasa kacang. Betul. Okay. Campur pula kan. So kita campurkan dengan kita punya margarine. Okay. Margarine ataupun butter lah. Dia terpulanglah kepada apa, nak pakai margarine pun boleh, nak pakai butter pun boleh. Okay. Sekarang ni dah kena tepikan. Okay, tepikan ni. Sekarang you lah mix. You assistant you lah mix. Kita pakai My Baker. My Baker ni dia tak ada wayar. Wow. Dia rechargeable. Mana kan Chef? Tiba-tiba lagi camping, bawa ni. Tiba-tiba dapat kek camping. Kelas. Okay. Kita tekan sekali, and then kita tekan speed dia. Okay. Dua cukup. Kita test dulu. Okay, saya buat. Alright. Ni static je lah Chef.
Statik je, pusing-pusing lah, kasih je rata. Okay. And then kita akan gunakan juga bourbon vanilla paste lah. Bourbon vanilla paste ni, okay, dia macam isi vanilla ke Chef? dia macam ais vanilla tapi dia original. Dia dalam tu memang you boleh nampak lah. Ada bintik-bintik, orang kata apa, bintik-bintik vanilla bean tu. Lagi pure juga lah Ya, kenapa kita nak pakai ni walaupun kita ada hazelnut, dia menaikkan lagi bau coklat, dia menaikkan lagi bau hazelnut tu. Kita letak sikit. Tengok tu pekat ya. Oh betul. Mesti wangi ni Chef. Okay. Lepas tu senang je buat ni. Lepas tu terus pekat je. Kita punya premix, masukkan je bila butter dengan kita punya hazelnut paste tu dah merata. Kita masukkan je dia punya tepung ni. Kita just masuk je. Dia yang paling best premix ni, dia dah siap dah. Semua dah komplit, betul-betul mudah. Tak payah nak apa ayak-ayak semua, tak payah. Ini betul-betul senang ni Chef. Ya. Untuk saya yang malas ni bagus ni. Ya, sangat betul. Okay, tapi disebabkan saya nak buat flavor hazelnut coklat lah, sebab hazelnut ni pair dia, orang kata pair in heaven dia coklat. Coklat. Saya nak pakai lah cocoa powder ni. So saya je masuk juga. Masuk je. Nampak tak dia punya warna pekat tu? Kita pun boleh masukkan kita punya hazelnut dan kita punya chocolate chip. Semua masuk je Chef. Masuk je, senang. Masuk. Boleh. Kop tepi-tepi. Dia jadi dough ya. Dia akan menjadi dough. Betul. Bila dia jadi dough, kita akan ulikan dia, kita akan buat dia bulat-bulat. Bila pegang mixer tu tegak sikit. Tegak je. Dia tak pernah buat ya. Tak pernah masak ke? Chef, ini premium ni, tak takut pula dia betul-betul bahan premium ni. Dia bahan premium tak apa. Dia kan, mak saya selalu pesan, nak jaga suami, kita ikat perut dia dulu. Biar suami tak makan luar. Macam tu. Kita nak bagi dia yang premium ni Chef. Yes. Bila kita pakai bahan premium, barang daripada BIH, insya-Allah suami kita nak lagi ya. Okay. Nampak dia dah jadi dough kan? Okay, kita dah boleh stop lah. Okay, sementara tu saya dah panaskan oven lah. 170 untuk bakar cookies ni. Cookies dia lagi sedap sebenarnya. Kita masukkan dulu, rehatkan dia sekejap dalam chiller lah. Okay, bila kita dah siap macam ni, kita boleh pakai kita pakai kita punya ice cream scoop. Jadi kecil macam ni kan, susah tau nak cari. Dekat BIH memang ada. So kalau nak cari memang susah ni Chef nak dapat ni. Ya, saiz macam ni memang susah nak cari, nampak tu. Keluar pun senang, smooth je. Nampak? Bila you standard size. Yes, standard size cookies you, nampak? You punya cookies standard size, tak ada risau satu besar satu kecil, tak payah timbang. Kan pakai scoop macam ni. Mudah saja. Yang ni saiz dia 2.5 cm. Dia bukan macam ice cream scoop biasa, okey. Dia memang kalau kecil-kecil je ni memang khas untuk cookies. Dapat lah. Kat sini ada agak biasa dia Chef kan? Ada. Kita memang ada apa jual lah. Tapi yang paling best apa tu? Dia food grade. Dia selamat. So bila nak je, you nak try tak buat? Nampak lah. Comel je, nampak? Standard size je. Cuba you buat. Cuba you buat. Pakai ni kan Chef, selalu pakai untuk aiskrim je Chef. Selalu untuk aiskrim, tapi yang 2.5 ni memang khas untuk cookies lah. Okey, dia barang dia memang apa orang kata apa, food grade. Sebab apa? Dia stainless steel. So bila you basuh dia tak berkarat. Setengah benda kan macam
gunting pun sekarang senang berkarat kan. So dia senang dia tak senang berkarat lah sebab dia stainless steel. Stainless steel 304 I punya assistant cakap assistant sebenarnya banyak tapi semua nak duduk belakang kamera. Tu sebab kita ambil je kat you. Susah dapat tau kat tempat lain. Kat BIH je boleh dapat stainless steel 304 yang tak berkarat. So kalau anda katalah kan hari ni buat cookies you terendam dalam sinki lama, kita bukannya duduk rumah buat cookies, time tu lah nak membasuh. Betul, kena biarkan sekejap. Ya, anak lah, time tu lah anak nak musuh lah, apalah kan. Jangan risau dia berkarat tak. Sebab dia stainless steel, dia memang premium, memang berkualiti. Sebab apa? Sebab dia datang daripada BIH. BIH hanya ambil barang-barang premium dan berkualiti saja. Macam cocoa powder ni lah. Cocoa berry ni, extra blue ni dia pekat. Tengok dia pakai sikit je colour dia dah betul-betul gelap dah. Okey, bila kita dah penuh ni semua, kita akan chillkan dia sekejap sebab cookies dia akan cantik kalau kita chillkan dia dulu baru kita bakar. Bakar pula 170 darjah Celsius 10 ke 12 minit lah. Okey. Nanti bila dah siap bakar, kita tunjuk pula result. Okey. A few moments later. Okey. Dah pun siap cookies kita, tengok. Dah siap dah. Cantik je, bulat, semi dome. Lepas tu betul ke dia crispy kita. Tengok ni. Flaky. Dia yang paling best siapa nak tahu. Time kita rasa. Rasanya berlari-lari di dalam mulut tu. Crispy, lepas tu melting. Rasa hazelnut, rasa vanilla, chocolate chip. You dah pula rasa? Tak samanya nak rasa. Main rasa. Sedap betul. Betul-betul rasa dia punya senang. Senang je. Baik. Tepi ada kat bawah. Memang sedap. Serius, you nak makan seorang je ke? Kalau boleh nak semua sampai. Panggil lah Cik Abang rasa. Mungkin lah. Yang premium ni. Cik Abang ambil lah rasa ni. Sedap ni cookies premium ni. Ambil rasa weh. Sedapnya. Yang rasa yang. Lagi apa lagi? Nak tengok juga. Woi, sweetnya. Ni. Yang ni lagi manis daripada I punya cookies ni. Tak boleh ni. Macam mana ni? Assistant lagi manis daripada I punya cookies. Okay. So chef. Memang sedap. Memang terbaik. Betul-betul melting. Kalau siapa nak jadi assistant bulat, Okay. boleh tengok kat Facebook, kat IG ataupun TikTok. Follow, like, komen. Boleh join Chef Bulat. Buat, tolong apa yang Chef Bulat nak buat minggu tu. Okay? So kita jumpa lagi nanti. Bye. Tunggu apa BIH dengan Chef Bulat buat. Terima kasih. Bye.